Inilah tanda-tanda sihir yang ditujukan kepada premis perniagaan. Dalam video yang lepas, kita dah bincangkan tanda-tanda sihir sekiranya dia ditujukan kepada pemilik. Dan untuk video kali ini, kita sambung dengan premis perniagaan. Sekiranya sihir ditujukan kepada kedai ataupun premis anda mungkin boleh lihat beberapa tanda ni. Okey, yang pertama sekali, sekiranya anda ada pekerja anda mungkin akan selalu bertengkar. Pekerja anda juga mungkin tiba-tiba nak berhenti kerja. Kalau anda dapat pekerja baru, dia mungkin akan masuk kejap dan kemudian berhenti. Anda atau pekerja anda juga mungkin akan ternampak bayang-bayang kelibat di kedai anda. Kemudian anda juga mungkin akan menjumpai duit shilling merata-rata tempat di kedai anda. Dan anda sendiri pun tak tahu dari mana ia datang. Dan tanda yang paling biasa adalah pelanggan yang kenal anda akan bagi tahu anda dan tanya anda kenapa kedai anda selalu tutup apabila dia datang. So guys, sekiranya ada tanda-tanda ni bagi seorang peniaga, sebaiknya jangan dibiarkan terlambat. Tapi kalau anda ada tanda ni tapi perniagaan anda semakin maju, tu bukan sihir lah guys. So, apa yang patut anda buat kalau kedai anda ataupun anda terkena sihir perniagaan ni? Kita jumpa dalam video seterusnya.